Dalam satu rombakan menjelang pilihan raya umum akan datang, Parti Tindakan Rakyat PAP mendedahkan 4 calon baru bagi JRC Nisun dengan Menteri K. Shanmugam menjadi satu-satunya daripada pasukan GE 2020 yang kekal menganggotai pasukan itu. Langkah itu bermakna 3 daripada anggota Parlimen AP sedia ada di kawasan undi itu tidak akan bertanding di Nisun kali ini. Encik Shanmugam enggan mengulas tentang sama ada 3 mantan AP itu akan dikerahkan semula ke kawasan undi lain ataupun melangkah keluar daripada arena politik sama sekali. Menteri Undang-Undang Merangkap Ehwal Dalam Negeri itu berkata pasukan barunya membawa gabungan kemahiran, perkhidmatan dan potensi kepimpinan yang kukuh. There's a mix of skills and talents. Two potential office holders who can go far in helping govern the country as a whole and who also have good service experience. Two candidates with a lot of grassroots experience. Antara yang dikenal pasti sebagai berpotensi memegang jawatan lebih tinggi ialah mantan anggota Parlimen dilantik Dr. Syed Harun Al-Habsyi. Beliau adalah pakar psikiatri perunding Melayu Islam yang pertama dalam bidangnya. Saya rasa fokus pertama saya ialah kepada penduduk di Nisun, di mana terlebih dahulu perlu kita lihat kepada keprihatinan mereka, keperluan mereka. Selain dari itu, saya rasa memang perlu untuk kita lihat kepada keperluan masyarakat untuk yang ingin beraspirasi yang terbaik bagi masyarakat dan juga bagi anak-anak mereka. 3 lagi calon PAP di JRC Nisun ialah Goh Han Yen, Lee Hui Ying dan Jackson Lam. Cik Goh, mantan pengarah di Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital MDDI, juga dikenal pasti sebagai pemegang jawatan berpotensi. Cik Lee merupakan sukarelawan yang sudah lama berkhidmat di Nisun, manakala Encik Lam merupakan mantan pengerusi cawangan Hogang dan Setiausaha Cawangan Chong Pang selama 7 tahun.